Zaman sekarang ni mak ayah memang kena bijak. Contohnya macam Oppo Pad SE ni. Siap ada kids mode yang boleh kontrol app, limit screen time, siap ada eye protection. So korang tak perlu nak risau lagi anak korang buka benda pelik-pelik. Untuk design dia pun memang nipis guys. 7.39mm dan berat dia pun hanya 530 gram. Untuk paparan dia pun bagi aku memang cukup besar, iaitu 11 inci. Selain tu tablet ni ada 4GB RAM, 128GB ROM. Untuk bateri dia ada 9340 mAh, boleh tahan sehingga 11 jam playback. Nak cas balik pun laju sebab didatangkan sekali dengan 33 watt Super Vogue. Ada 4 speaker dengan high res audio. Plus ada omni bearing sound. Maksudnya bunyi tu akan ikut arah mana kita pegang. Memang imersif gila. Yang ni paling bagus bagi aku, iaitu dia ada personalized kid mode. Korang boleh pilih app, limit screen time dan aktifkan mode eye protection. Dan ini pula adalah salah satu fungsi yang luar biasa yang ada pada Oppo Pad SE ni, iaitu dia ada O+ Connect. Maksudnya korang nak share gambar, video atau file daripada phone ke tablet, just drag and drop je. Tak payah lagi nak pakai kabel. Walaupun Oppo Pad SE ni murah guys, tapi tablet ni tersedia penuh dengan AI. Korang snap gambar, boleh edit direct terus dekat tablet. Buang reflection, sharpkan gambar, semua AI boleh buat. So gambar korang tu akan jadi automatic tune. Bagi aku tablet ni memang sangat sesuai untuk semua orang. Tak kisahlah sama ada korang gunakan untuk kerja, belajar ataupun hiburan. Untuk tablet daripada Oppo Pad SE ni memang aku sangat-sangat recommend. Fungsi yang canggih dengan harga yang murah, aku rasa tablet ni memang boleh jadi pilihan yang terbaik. Bermula daripada 1 Jun sehingga 7 Jun, korang boleh dapatkan tablet ni hanya dari RM599 percuma free casing yang berharga RM99. Macam biasa kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.